Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan perkongsian informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan berikut. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 30 hari bulan Julai. Sepanjang tempoh amaran, Met Malaysia menjangkakan kelajuan angin di kawasan ini boleh mencecah sehingga 50 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Seterusnya, kita beralih pula kepada tinjauan cuaca semasa. Keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan kawasan di semenanjung Malaysia ketika ini dengan kelompok awan aktif dilihat lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan. Kelompok awan aktif yang berada di Selat Melaka ketika ini boleh membawa kepada cuaca yang sedikit berangin dan mendung terutama di sekitar perairan negeri Selangor dan perairan negeri Sembilan. Manakala keadaan cuaca cerah di kawasan-kawasan lain dijangkakan akan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Walau bagaimanapun, menjelang petang nanti, hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutama di sekitar negeri Perak, pedalaman negeri Pahang, Selangor serta di negeri Johor. Keadaan hujan di kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Kita beralih pula kepada tinjauan cuaca di Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca cerah di kedua-dua negeri ini ketika ini. Keadaan cuaca cerah tanpa hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke petang nanti. Dengan hanya sedikit hujan dijangka akan berlaku di sekitar bahagian Kuching. Keadaan hujan di bahagian Kuching ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat petang. Baik, sekian dahulu informasi cuaca terkini daripada Met Malaysia. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca di bandar-bandar utama serta indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.